ilmu baru tak? Kalau nak tahu, tunggu sat, jangan scroll lagi. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua salah satu daripada hukum tajwid iaitu qalqalah. Qalqalah tu apa? Qalqalah tu perkataan daripada bahasa Arab yang bermaksud lantunan. Huruf qalqalah ada 5 iaitu ba, jim, dal, qaf, ta. Baju dah qalqal. Sekarang, macam mana kita nak terapkan hukum qalqalah dalam bacaan? Contoh yang pertama, wa abqa. Yang kedua, yaj'alu. Yang ketiga, akhlamin. Dapat sesuatu kan? Kalau rasa bermanfaat, boleh kongsi. Kalau nak tahu lebih banyak lagi mengenai hukum tajwid, boleh follow kami.